Assalamualaikum, nama saya Nur Fatiliana binti Muhammad Hisham, nombor matrik 3243000211. So, hari ini kumpulan kami akan membincangkan tajuk belajar sambil mendengar muzik lebih baik dari belajar dalam keadaan sunyi. Jadi, tajuk ini dipilih kerana ia sangat dekat dengan kehidupan pelajar, terutamanya dalam cara kita belajar dan mengekalkan fokus. Contohnya, setiap orang ada cara belajar dia yang tersendiri. Ada pelajar yang selesa bila dalam keadaan sunyi, dan ada juga yang dia suka mendengar muzik. So, dia jadi fokus bila dengar muzik. So, oleh itu, tajuk ini sering menjadi perbincangan sama ada muzik membantu ataupun mengganggu pembelajaran. So, dalam pembentangan ini, kumpulan kami bersetuju bahawa belajar sambil mendengar muzik boleh memberi kesan positif jika dilakukan dengan cara yang betul. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan hujah-hujah yang mendukung pendirian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adriana Maisara binti Muhammad Rizwan. Nombor kad matrik saya 3242000251. Pada pendapat saya setuju belajar sambil dengar muzik sebab saya seorang yang susah fokus kalau belajar dalam keadaan sunyi. Bila senyap, fikiran saya mudah melayang dan cepat rasa bosan. Kadang-kadang baru belajar sekejap dah hilang fokus. Bila saya pasang lagu, saya rasa lebih tenang dan senang nak fokus pada apa yang saya buat. Muzik ini dapat membantu saya masuk dalam mood belajar. Jadi saya boleh belajar lebih lama. Tetapi saya biasanya dengar lagu yang perlahan saja. Sebab kalau lagu itu terlalu kuat, nanti ia akan mengganggu saya ketika belajar. Kesimpulannya, bagi saya yang suka belajar sambil dengar muzik, lebih berkesan berbanding belajar dalam keadaan sunyi. Sebab ia membantu saya fokus dan membuat proses belajar itu menjadi lebih menyeronokkan. Saya ingin menyokong pendapat bahawa belajar sambil mendengar muzik boleh membantu pelajar fokus. Berdasarkan kajian ringkas dalam bidang pendidikan psikologi, muzik yang perlahan seperti instrumental, lofi dan muzik klasik mampu merangsang bahagian otak yang berkaitan dengan konsentrasi. Irama yang stabil dan tidak terlalu bising membantu minda kekal tenang semasa belajar. Sebagai contoh, ramai pelajar menggunakan muzik instrumental di platform seperti YouTube atau Spotify ketika membaca, membuat latihan atau menghafal fakta penting. Mereka mendapati suasana yang terlalu sunyi kadang-kadang membuat fikiran cepat terganggu, mudah rasa gelisah dan susah untuk memberi tumpuan. Tetapi apabila ada muzik perlahan di latar belakang, suasana lebih selesa dan otak lebih bersedia menerima maklumat. Jika dibandingkan belajar dalam keadaan sunyi sepenuhnya, mungkin susah untuk sesetengah pelajar. Tetapi bagi ramai pelajar lain, suasana yang terlalu senyap boleh menyebabkan tekanan dan hilang fokus. Sebaliknya, muzik instrumental berfungsi sebagai latar yang menenangkan dan membantu otak kekal stabil. Ini menunjukkan bahawa muzik yang sesuai boleh menjadi satu alat sokongan dalam proses pembelajaran. Seterusnya, saya ingin menyokong hujah bahawa belajar sambil mendengar muzik ni boleh meningkatkan fokus, berdasarkan kajian dan juga contoh situasi sebenar. Menurut beberapa kajian pendidikan dan psikologi, muzik yang mempunyai instrumen yang perlahan dapat meningkatkan tahap konsentrasi dan atau daya ingatan seseorang pelajar itu. Muzik jenis ini juga mampu menenangkan minda dan mengurangkan gangguan emosi
seperti cemas atau tekanan, terutamanya masa ulang kaji pelajaran dan menyiapkan tugasan. Sebagai contoh, ramai pelajar universiti yang mendengar muzik semasa belajar di perpustakaan atau di rumah. Mereka mendapati belajar dengan mendengar muzik ini menjadikan suasana mereka tu lebih tenang dan tidak terlalu sunyi untuk mereka belajar. Dan muzik ini menjadi latar belakang dan membantu mereka dalam pelajaran supaya mereka tidak terganggu oleh bunyi persekitaran yang lain. Jika dibandingkan dengan belajar dalam keadaan sunyi sepenuhnya, ada pelajar yang rasa terlalu tegang atau cepat hilang fokus, terutamanya apabila suasana yang terlalu senyap sehingga sedikit bunyi pun boleh mengganggu perhatian diorang. Dalam situasi ini, muzik yang perlahan dapat membantu mewujudkan suasana belajar yang lebih stabil dan lebih kondusif. Oleh itu, jelas bahawa dengan pemilihan muzik yang sesuai, belajar sambil mendengar muzik bukan sahaja tidak mengganggu, malah boleh menyokong proses pembelajaran secara berkesan. Kesimpulannya, muzik boleh memberi kesan positif atau negatif terhadap pembelajaran bergantung kepada jenis dan cara penggunaannya. Muzik yang sesuai mampu meningkatkan fokus dan menghilangkan tekanan, manakala muzik yang terlalu kuat atau mempunyai lirik boleh mengganggu tumpuan belajar. Pendirian kumpulan kami ialah muzik membantu pembelajaran jika dipilih dengan betul. Antara cadangan muzik yang sesuai untuk belajar ialah muzik instrumental, muzik klasik, muzik lofi dan bunyi alam kerana ia lebih tenang dan tidak mengganggu fokus.